Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video sesi perkongsian berkaitan amalan-amalan dan hukum berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkatan dan rahmat. Dalam bulan yang istimewa ini, setiap amalan kebaikan akan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita seharusnya mengambil peluang ini untuk memperbanyakkan amalan soleh dan meningkatkan kualiti ibadat kita. Terdapat pelbagai amalan yang boleh kita amalkan semasa berpuasa. Antara amalan yang sangat digalakkan ketika berpuasa ialah membaca dan mentadabbur Al-Quran. Ramadan dikenali sebagai bulan diturunkan Al-Quran sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah, iaitu Rasulullah SWT bersabda bahawa membaca surah Al-Baqarah dapat membawa keberkatan dan meninggalkannya adalah satu kerugian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan meluangkan masa setiap hari untuk membaca, walaupun beberapa ayat, kita bukan sahaja memperoleh pahala, malah dapat menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan solat sunat, seperti solat tarawih dan solat tahajud. Solat tarawih yang dilakukan pada waktu malam di bulan Ramadan mempunyai ganjaran besar dan menjadi satu peluang untuk kita meningkatkan keimanan serta memperbaiki hubungan dengan Allah SWT. Di samping itu, amalan bersedekah dan bantu golongan yang memerlukan juga amat dituntut. Memberi makanan kepada orang yang berpuasa dijanjikan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Amalan ini bukan sahaja memberi ganjaran besar, malah memupuk sifat kasih sayang, keprihatinan dan mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Seterusnya, kita juga hendaklah menjaga akhlak sepanjang berpuasa. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri daripada berkata kasar, mengumpat, berbohong dan melakukan perkara yang sia-sia. Selain memahami amalan ketika berpuasa, kita juga perlu mengetahui bahawa puasa dalam Islam terbahagi kepada beberapa jenis. Antaranya ialah puasa wajib, iaitu puasa yang mesti dilaksanakan oleh setiap Muslim yang cukup syarat. Puasa wajib termasuklah puasa Ramadan yang dilakukan selama sebulan penuh, puasa qada untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan, puasa nazar yang dijanjikan apabila hajat tercapai, serta puasa kafarah sebagai denda atas pelanggaran hukum tertentu. Selain puasa wajib, terdapat juga puasa sunat yang sangat digalakkan kerana memberikan ganjaran pahala yang besar. Antaranya ialah puasa Isnin dan Khamis, puasa 6 hari dalam Syawal, puasa Arafah pada 9 Zulhijjah bagi mereka yang tidak menunaikan haji, puasa Tasu'a dan Ashura pada 9 dan 10 Muharram, puasa Ayyamul Bid pada 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijrah, puasa Nabi Daud yang dilakukan secara selang hari, serta puasa pada bulan Sya'ban sebagai persediaan menyambut Ramadan. Namun begitu, terdapat juga puasa yang diharamkan dalam Islam, seperti berpuasa pada Hari Raya Aidilfitri pada 1 Syawal dan Hari Raya Aidil-Adha pada 10 Zulhijjah, serta pada hari-hari tasyrik itu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selain itu, seorang isteri juga tidak dibenarkan berpuasa sunat tanpa izin suami sekiranya suami berada di rumah. Akhir sekali, terdapat puasa yang makruh, iaitu puasa yang tidak digalakkan seperti puasa pada hari Jumaat sahaja tanpa disertai hari Khamis atau Sabtu, serta puasa sepanjang tahun tanpa henti atau puasa dahr kerana boleh memudaratkan kesihatan. Kesimpulannya, puasa bukan sahaja ibadah fizikal yang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga satu bentuk pembersihan rohani yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Semoga kita semua dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan memperoleh keberkatan serta keampunan daripada Allah SWT. Sekian daripada kami, kru TV PSS Sekolah Menengah Sains Selangor. Semoga kita dapat bersua lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih dan selamat puasa.